Hari tu, aku ada tertengok satu video. Dalam video tu, situasi dia dalam kenderaan. Seorang penumpang dalam kereta, dia bercakap tentang Islam dengan negatif. Dia cakap macam Islam tu ataupun Al-Quran, kalau kita belajar, dia asyik ajar tentang membuk saja. Lepas tu, pemandu kereta yang aku yakin dia orang Islam, dia pun cakap macam, kau cakap baik-baik sikit aku boleh tendang kau tau. Atau lebih kurang macam tu lah. So, kalau tak keberatan, aku nak cadangkan kepada orang Islam, jangan respon macam tu sangat. Sebab apa? Sebab bagi aku, kalau kita cakap macam tu, dia akan memberi banyak lagi alasan kepada orang bukan Islam untuk benci kepada Islam. Orang bukan Islam yang cakap macam tu, dia adalah peluang untuk kita dakwah kepada dia dengan cara kita berargumen, berdebat dengan pemikiran yang kritis. InsyaAllah kita akan dapat bantu orang yang macam tu dan juga orang yang bukan Islam dekat luar sana supaya diorang dapat melihat Islam dengan lebih positif.